sejahtera. Kami dari SMK Dato' Haji Abdul Wahab mewakili kumpulan Ekonergi. Ahli kumpulan saya terdiri 4 orang, iaitu saya Shivani Satgunalan bersama dengan Tishara Banmarade, Hemanathan Karnanidhi dan Pujita Previ Prakash. Hari ini kami membentangkan inovasi yang bernama BioCap. BioCap ialah penutup modular dan penyimpan tenaga bahan alam sekitar. Sekarang kita akan tengok pernyataan masalah. Masalah yang kami kenal pasti ialah sisa plastik dan organik yang semakin meningkat. Ramai juga masih sukar mendapatkan sumber tenaga yang murah dan mesra alam. Penggunaan bateri biasa pula boleh mencemarkan alam sekitar. Kami mahu hasilkan satu penyelesaian yang guna sisa untuk jana tenaga. Konsep produk BioCap ialah penutup bersaiz kecil yang boleh menyimpan tenaga elektrik. Ia diperbuat daripada botol plastik, biochar dan kulit pisang, aluminium foil dan grafit. BioCap disambung banyak unit dan sesuai untuk alat kecil seperti LED. Ia murah, boleh diguna semula dan mesra alam. Lakaran produk. Lakaran BioCap menunjukkan bentuk seperti penutup botol. Di dalamnya terdapat lapisan aluminium, grafit dan biochar. Ia boleh simpan tenaga dalam bentuk modular dan senang untuk dibina. Walaupun kecil, fungsinya besar. Khas bahan. Bahan utamanya ialah botol plastik, biochar dari kulit pisang, wayar dari kita semula, grafit dari pensel, aluminium foil terpakai. Kos untuk satu unit lebih kurang RM3 sahaja kerana semua bahan dikitar semula. Murah, mudah dan berpotensi besar untuk digunakan secara meluas. Dengan ini, Kami percaya sisa bukan beban, tapi sumber tenaga untuk masa depan. Sekian, terima kasih.